Hari ni kita nak buat dua pokok simple. Kita akan masukkan pokok yang ini, alihkan ke dalam bekas yang ini. Ini bekas lama letak dalam bilik lah, lama letak dalam bilik. So kita akan pakai tanah ini. Ini tanah apa, lazy soil, daripada bapa. Okay, next kita akan buat ketumbar ini. Kita akan semai. Kemudian kita akan ambil ini, kita letak ke tengah-tengah. Okey, letak ke tengah-tengah. So kita kambuskan dia. Kedai dia akan tutup sampai ke daun sini. Dia tutup akar semua. Okey, kita akan rapatkan sikit, kemaskan sikit. So nanti kita tambah air sikit. Ni air baja AB. Okay, next kita akan buat semaian anak benih. Plannya kita akan buat dua dekat sini, dua dekat sini. Maksudnya dua ketumbar, dua ini. Alright. Tanah kali ini yang kita bakal pakai adalah tanah peat moss. Kita ambil, kita tuang saja, tak payah susah-susah. Kita ambil, tuang saja dalam ni. So kita buatkan di lubang sedikit untuk masukkan benih-benih ni je. Pakai biji benih dari jom tanam. Okey, dalam dia macam tu lah. Okey, lagi satu punya bahagian sebelah dia dah letak, satu lagi bahagian kita akan letak ini dalam macam ni. Okey, okay. So kita akan tanamkan dia secara halus saja. Kita ambil, taburkan secara halus saja. Okay, next kita ambil air, sembur-semburkan dia. So bawah dia ni kita letak air sikit untuk baja AB. Letak air tu. Bolehlah, kena tambah sikit lagi lah air. Penutup dia dan tutup.